mana tangga ini dinaiki, tapi bukan dari bambu sepenuhnya, tapi ini dari senjata tajam. Cerita yang kami terima dari guru kami, janjang ko dibuat untuk janjang katelotiang di hati surau, di janjang lotiang surau, supaya tidak bebas anak-anak beliau untuk naik katelotiang mencari barang-barang simpanan beliau. Akhirnya kami bertanya, bakok latihan ko panalonan janjang kecil beliau, ikulah tandanya kebesaran Allah. Bakso dan sajam tidak mengakui kalau tidak izin daripada Tuhan. Tetapi percayalah, dengan sungguh, dengan ikhlas mengamalkan kitab suci Al-Quran, zalika kita belai kamu dan bukan tiada ragu pada dunia kita. Insya Allah Al-Quran itu sudah ada seluruh ilmu dunia dan akhirat. Konon dalam siarahnya Rasul dengan sahabat-sahabat beliau di medan perang, tetapi beliau mempergunakan ayat-ayat yang beliau amalkan, Al-Quran yang Katelotiang surau ya Pak ya. Ibu fokus ke anak namanya itu Pak. tapi anak Salamnya guru lo. Ya. Kamu panggil kan ada budi, sudah ada budi di semua ya. Salamnya way John. Ah ya. Ya oke. Tambah. Tunggu. Lama emang. Itu yang buat salam lo. tolong kalian tapak Pak, dia lagi kalian tapak ke orang tuh, pakai ke kalian tapak ke orang itu. Hal ini dah tapak jadi kalau waktu minta agak tiduran kami silakan.